kemenangan kita. Mana dia pergi? Tetamu aku ni. Mana dia? Dia dah kat sana. Dia pergi dorong duit lah. Aku sekarang berada di kawasan Bukit Batok, di tempat Al-Majlis. Buka sampai jam 3 pagi. Yes, Al-Majlis. Ini pun sedap tak Al-Majlis ni. Oh, dia dah buka, dia dah extend lagi satu kedai lah. Dia dah buka lagi satu kedai lah. Dia dah besar lah tempat dia. Wow. Hari ni tetamu aku ialah tak lain tak bukan, ialah brother Azmek. Khabar? Assalamualaikum. Azmek kita hari ni. Saya nak letak produk saya kat sana. Selamat. Mari Bukit Batok goreng seafood bawah. Azmek dia dah dalam. Luar boleh. Sini. Kita akan Azmek ini duduk sebelah. Duduk sebelah. Sini. Nampak siang-siang dah nak order. Sedap bang. Sihat. Apa ni? Abang adik punya malam. Dia juga follower dan dia juga subscriber kita untuk aku punya page ni. Jadi hari ni aku undang dia sambil kita bercerita lah pengalaman dia bekerja sebagai security, pengawal keselamatan. Pengawal peribadi. Dan juga experience dia memancing. Memancing yang dia selalu asyik kena kacau dengan momok. Sana basah, besar. Macam-macam adik-beradik. Adik-beradik ke? Betul. Dia sebenarnya memang adik aku. Nama dia Azman. Tapi kita panggil dia Azmek. Nama timangan dia Max Do Max. Otak. Jadi Max Do Max, silakan order nak makan apa Max Do Max. Aku nak makan ni. Sorry, I feel so safe. Kenapa? Apa pasal? Hari ni aku nak makan inilah. Nasi goreng dia sedap bang, nasi goreng dia. Jom kita gunakan nasi goreng lagi. Nasi goreng rasa ni sedap BGMU. Yeah, 2-1. Biasalah kita early sahur. Akan bersahur hari ni dengan brother Azman, Azmax. Social media dia, TikTok dia Azmax. AZMAX. Cuba kau masuk kasih hi sama dia orang. Kau punya TikTok masuk Azmax hi. Terima kasih dan order the best one. Father and son. Father? I'm not the father. We are the brothers. Dia muka setan pula kau masuk. Setannya au lah. Okey, kat dekat Al-Majlis Bukit Batok ni macam biasa diorang tutup pukul 3. Last order dia 2.30. So memang sini sedap lah makanan dia. Aku dah beli beberapa kali. Mana nama Azmek tak ada pun. Dah komen. Sebab tu macam anak awak Jam. Jam mana pula? Mana ada masuk nama kau? Tak ada pun. Aku dah join pun. Hai. Tu dia Azmek. Dia pun pemancing kentalan juga. Tapi tempat dia lain daripada aku. Okey, cuma hari ni kita nak order lah dulu. Kita order lepas tu kita tanya-tanya dia. Pengalaman dia bekerja sebagai security. Adik-beradik, betul. Waalaikumsalam, miau-miau. Mana abang tu? Salted fish fried rice. Sedap lah salted fish fried rice tu. Nak sate? Aku tadi belum makan juga. Mak lepas makan pula. Dia bertugas sebagai seorang security. Jadi dah berapa tahun kau bertugas sebagai security? 6 tahun guys. So pengalaman dia bermacam-macam lah. Sekarang ni dia memang bertugas di satu tempat ni, memang tak boleh disebut lah tempat tu. Pernah kena kacau. Sabar Den, sabar. Sabar Den. Tu jangan terus masuk Den. Sabar. Ada ke qualification nak jadi security ke apa macam mana? Qualification tak ada qualification apa-apa. Janji the best you all can go take 10 days course straight satu kali jalan. Untuk dapat license dia sekali, pay for the license dengan courses ni. Sekejap je. After that 10 days course straight dah boleh jadi security. Security gaji berapa? It depends lah Cakap terus terang lah sekarang now getting better because of PWM Apa PWM? PWM tu apa dia? Progress wages. Macam every year increase. Sekarang kalau SO security officer, kalau kerja normal
Nombor dia 5656 Depends company, can get about 3,002. 3,002 Kita memang kita Tu dekat SO je tau. Apa? Rank SO je. Al-Majlis Bukit Batok. Bang, nasi goreng ikan asin, taruh ayam. Taruh ayam dengan telur mata. Mi goreng seafood. Pedas-pedas, basah-basah. Pedas-pedas. Telur mata. Air. Mana air? Air. Kasih air Red Bull ada? Red Bull lah. Apa? Kasih kikapu. Mesti abang ada banyak experience in security. Yes. He got a lot of experience in security. Okay, terima kasih. Jadi akan tanya dia lah. Korang pun boleh tanya lah. Cost how much? Subsidized? Yeah, it's all subsidized. Ada Semua subsidized. subsidized by Boleh pakai government. kita punya tu kan? Apa tu? Macam skill future. Skill future. Then guys, I telling you secret satu ni bagus. If you go for the courses, you complete the courses yang approved by the skill future. After you finish your courses, you get allowance. Government will pay for you, especially under NTUC. Serius ah? Yes. Wah, dapat allowance ya? If you complete, let's say the module, macam one course they ada module. Ada 4 module for SO. So if you complete one module, you complete all the 4 module, you get an allowance probably about range $90 to $200. They will give you. Now better actually security Yes. How long is the cost per day? Depends lah. Dia kat banyak tempat Devon ada. Tempat banyak tempat Metropolis ada. There's a lot of courses lah. Tempat Jukun pun ada. Mana-mana hub semua ada lah banyak. Tapi you must see the schedule. Kat mana malam ni kita dekat Al-Majlis Bukit Batok. Tempat dia besar guys. Dulu ni kedai sebelah dia kedai Cina. Panas lah tempat kau ambil. Apa tu kipas tu? Panas tu. Kedai Cina. Sekarang kedai Cina ni tutup, diorang take over guys. You are the most experienced boss. Sunshine kamu security ke? Tak ada experience boleh buat security tak? Boleh. You can betul ke security is getting better? Baba tanya. Betul ke security getting better? Yes, correct. To me I see also is getting better than the last time. Macam nak ambil security course. Yalah memang many people cakap apa security ni tak ada muka lah apa, jangan dengar cakap ni semua lah. Tell you easily you're earning about 3,000 plus per month. Okay? Macam jangan dengar security bodoh, course. dengar cakap orang cakap security ni malu lah. Rocket Bunny, dipersilakan Rocket Bunny if you want to gain the experience. Why not? Korang ada skill future. Skill future boleh pakai. You got 5,000 plus apa, above 40 semua ada 5,000 plus. Go ahead, take 10 days course straight. Gunakanlah kesempatan tu. Why not macam course ada hands on tak? Course ada hands on tak? Okay. Dia ada oral dengan hands on. Oral Dengan role play. untung say yang above 40. Dia have oral lesson dengan role play. Salam dia. 3.2k school ada juga. Apa tu school? Security school. Jaga sekolah ada juga. More than that, ada tengok agency. If you want go for the higher one, macam you go macam Yes, company. Rose Gold more tu about security, pengalaman dia dan banyak orang tanya macam mana jadi security. Best security 12 hour. Yes, But correct. security 12 hour. Are you covered as a security guard? Depends lah but we can on agency lah I said. Some agency if you get the bad one is a very bad agency lah. Ada security 8 jam Ada. There's such thing macam in-house dengan outsource. Wah, Rose Gold, you are in security line also. Wow. Dah berapa lama Rose Gold jadi security? Salam, moga Ramadan banyak dekat saya Allah datang tarawih festival balik dapat 5 kasut. Lah habis kau naik ni Cikgu Mazlim. Dah berapa lama Rose Gold jadi security? Bang Im tak apa? Mana ni? Bang Im tak nak join security, belum terfikir lagi lah. Okay, insyaAllah we check it out soon. Bagus. Okay, Bani. Security nak kena ambil course kan? Yes, correct. Security kat mana bang? Okay, lokasi dia ni kita tak boleh bilang lah. Sebab it's a private tempat. And, Kalau normal public I can disclose, tapi ni tak boleh. Pasal ni memang tak boleh. high profile. Very long Rose Gold. How long is it? Boleh share? Siapa nama sebelah? Nama dia Azman. Nama TT dia Azmax. Nama timbangan Dumax. No age limit. No lah, got age limit is above 21. But you must go for the police clearance first. Kat mana kita kat Al-Majlis Bukit Batok? I ever work CIS as APO. APO tu apa? Armed Protection Officer. Ada arm You ni security ke? Yes, he's a security. I'm not. Ni lah bro kan, abang ke adik. Dia adik, aku abang.
okey bang, saya nak cuba line security, penat kerja movers. Boleh babah? Yeah, You are go boss for it. makeup, While now the government helping a lot for security Oh, Better auxiliary go police for it. officer. Wah, Kakak Rose Gold ya, experience Wow, nanti satu hari nak invite lah Kakak Rose Gold ni. Boleh kak? Sudi ke? Auxiliary police. Itulah aku pun fikir-fikir auxiliary police ni. How interview I want try. How you want interview, you want try? You dah habis course belum? You have to go for the course first. Attend the course dulu You must clearance first. You must go for the course, then you can apply for the job. First clearance, go for police clearance first. PM saya is nak rekomenkan kerja security. Apa ni? Kau ni macam kenal orang sebelah ke apa? Kau lah, macam kenal orang sebelah. Macam Ya. kenal. My brother. My father ex-Cisco police. Wah, banyak juga Boleh, no problem. We can share experience security line. Yes. Nanti insyaAllah. Nanti saya akan, kau boleh PM saya. Kat dalam, orang ada injury boleh jalan tapi tak boleh lari. Boleh ke? Boleh. Boleh. Ambil tempat statik, jangan ambil yang bangsa busy tempat. Static? Bangsa duduk satu tempat, duduk kat FCC je. Badan begini jadi security. Aduh, confirm tak pas. Confirm tak pas BFT. Apa BFT? Asal pula tak boleh? Jangan cakap badan ni. Kalau rasa nak buat. Itulah dia dia punya cara. But I see security line now is better lah. Rather than last time Bukan cakap bohong lah. By 2028, security officer SO grade saja. Government will raise up to 2,800. 3,800. Penting rezeki halal. You are right, Sunshine. Tak kisahlah apa orang tu nak cakap kan. Dia nak cakap apa, yang penting kita buat rezeki yang halal. Special guest dari Caster Max. Now I'm doing permanent night shift. Lots of experience encounter. Kelakar ada serang body. Okay, let's go. Simpan dulu. Jangan cerita dulu. Nanti kita insyaAllah kita akan invite awak satu hari. Belum. Tengah tunggu makan. Kita tahu pencuri tengok badan begini bawa berlari 2 minit dah semput. Ni Rain kira ni apa Rain Man? Maksud kau sebenarnya apa ni? Ada kau nak menghina orang ke macam mana? Siapa? Ada satu ni. Okay. Alamak, bestnya. Bodyguard and security sama. Assistant, no, bodyguard ada extra courses to take. Sunshine ni pun kita security juga Ni Sunshine aku dah invite, dia pemalu. Susah betul. Selamat bersahur ya. Top 3 lah. Kau tengok dia banyak suruh dia punya lauk. Buang je dia ke bulan. Tengoklah dia. Siapa yang nak kena campak ni ke bulan? Jadi sepanjang kerja security ni, dah banyak-banyak tempat lah kau kerja kan. Ada ke kau pernah mengalami situasi yang nampak mi goreng dia, kau tengok gas mi goreng dia. Kau Goreng basah mi goreng basah kau. Kau makan semua. Macam pengalaman kau kena macam staff tak datang. Ada menu juga. Lambat lah. Pengalaman ni semua. Sampai kau banyak. Kau kena banyak. Kadang-kadang sampai ada rasa nak give up pun ada. Kenapa? Yalah. Bila dikacau tu sampai tak masuk di akal lah. Kacau macam mana? Orang ketuk pintu, dalam tempat FCC ni pintu. Padahal dalam building kau seorang je. Datang masuk cerita tu terus Macam ni kat mana? Dekat Al-Majlis Bukit Batok. Terus dah masuk cerita tu Hantu kat dulu. Macam pengalaman kau lah. Kena tahu. Biasalah tu biasa selalunya kalau shift pagi ni macam-macam reason lah. Especially sorry to say lah. Kebanyakannya semua foreign talent lah Kebanyakannya semua Malaysian semua banyak. Atau apa? Dia kata company tu cek pasal korang. Itu biasa lah. Kerja berapa jam? 12 jam. Off day for me I think is 5 kan. Aduh, off day. Betul. Pengalaman seperti paling perit. Paling perit kadang-kadang kena check dengan Powell datang ketuk pintu polis. Ada screen. Powell? Powell. Powell pun datang kacau. Powell tu apa? Polis lah. Polis punya security punya ni. Screen korang buat apa? Screen nak tengok whether kau in uniform ke, kau tidur ke, apa ke. Pasal sekarang bukan macam dulu, tidur. Paling perit tu lah, macam-macam. Saya pernah kena kan. Tu dia panggil Powell, dia pakai uniform lah. Uniform polis. Yes. Kadang-kadang petrol masuk. Macam tempat I jaga ni lagi teruk. Yang teruk kan yang arm guard tu. 6 orang selalu jalan.
Dia dalam satu minggu 3-4 kali dia datang. Ni pawai datang dia apa? Orang komplain ke? No, dia rutin check. Oh, routine check ya. Wah. Ada pernah korang tertidur ke tengah tidur kali dia datang? Pernah, beberapa kali. Nah, bukan tidur lah, kita tak pergi tidur, kita pergi rest. Pasal macam mana sekarang tempat-tempat nak tidur, CCTV depan muka. Every 1 hour phone call masuk. Habis ada roving team lagi datang, check macam mana nak merep. Pasal lah bangunan pernah kerja macam bangunan tukang orang je kerja. Pernah? Ni sekarang yang aku kerja ni sekarang, tempat bangunan aku kerja aku orang. Tu ada orang yang kena kosong meh? Malam ada orang. Malam tak ada orang kerja meh? Memang tak ada orang kerja malam. Oh. Satu orang je kerja. One man war. Aku pun pernah buat security juga. Tapi time aku NS, aku kena guard duty. Aku guard duty. Guard duty malam-malam duduk kat sekolah, aku kena jaga. Bukan jaga, aku tidur. Lalu kena spot check, jahanam semua kena maki. Habis seminggu berapa kali off? Saya say lah, kalau kau ambil yang 5-6 kan, somehow they don't give you 5 days anymore. That is not sleeping, but use word resting. Sleeping and resting is two different words. Wah. That's right. Sleeping is different thing. Sleeping kena tangkap, game over. Terima kasih memang. Why security break selalu lama 3-4 jam gitu? Apa dia? Why security break selalu lama 3 to 4 hours? You want to know why not? Because some tempat you have to sit down there 2-3 hours tak bergerak. Macam kat mall, kau kena duduk kat satu tempat, kau duduk dalam 2 jam 3 jam tak bergerak. Dia nak terkencing? Tunggu lah. Tunggu call from FCC nanti orang datang kat cover. That's why the break time, some places you kena duduk kat luar panas 2 jam straight, no break. That's why. Kat mana tu aku pun nak kerja break lama gitu. Apa? Mana ada 3-4 jam, tak adalah 3-4 jam. Habis kalau orang tu betul-betul dah tak boleh tahan nak terkencing, nak terberak, masa tunggu orang relief lah. habis dia tak boleh tahan. Takkan kau rasa nak terbang ke nak terkencing, tak rasa dulu. Mesti rasa kan. Kalau dah tak betul-betul tak boleh Tak tahan, boleh tahan jawabnya. tinggalkan juga lah. Tak boleh tinggalkan. Itu namanya abandon. Oh, Abandon kau kena double charge weh. abandon ya. Tu tak boleh. Apa? Rasa. Seperti kat mall dengan kondo lain kan? Sekarang they more to integrated to mall and condo together. But the best I can say, don't. Makan? That's the worst place to work. Nak kena inform, at least inform before abandoning. Yelah, tapi kalau dah betul-betul tak boleh tahan tu, Nak kena inform, tak boleh pro belah. Kau tidak abandon. parah. Wow, basak juga. Habis kau kerja gini lama, malam. Then your family, kau punya wife, anak kau semua, diorang okey? At first, a bit tight lah. A bit tak happy lah juga. Biasalah, mana yang family suka suami tak ada kat rumah kan. Malam-malam kan lagi. Tapi once as days goes by, years goes by, dah jadi macam ni lah. But you must prepare for them lah. Macam in case of emergency, contact siapa, call siapa. So that they don't feel macam left out. Macam tak rasa secure. So you must inform your neighbour. Macam for me, I let my neighbour. Asal kau dah tanya aku tak nak kerja security? Aku dah tentu buat van. Macam mana nak kerja security? Kau macam kau pernah encounter masa ada kes kematian ke? Kematian tu tak ada lah. So far pernah kes terbakar ada lah. Yang kes merompak, apa nak merompak. Itu ada lah. So the place that I work is belakang semua landed property. So I've been tengok kat one of the guys ni kan. Asyik ulang alik dia asyik coding tu rumah-rumah private. Sedap, mi goreng dia sedap. Power. Sedap. Basah-basah, panas-panas. You can open your own security company, right? Yes, correct. Provided you must take one officer, must be a CSO, Chief Security Officer, then you must pass a diploma, I think. To open security very easy, agency, 500,000. 500,000 Yes. Muka sama abang. Tertentu adik-beradik. Adik-beradik, macam mana? Dekat mana? Kita dekat Al-Majlis Bukit Batok. Habis yang terbakar tu? Tak ada hal Sufian, tak ada hal.
Tapi kalau kita terbakar tu, So kalau the best orang kata tak nampak ni bagus. Ya, pasal kalau kau nampak kecoh lah jadinya. Kalau your own building tak apa. Pasal kalau luar building patutnya tak ada kena-mengena dengan kau. Kalau kau dah masuk campur, kau yang report, kau jadi kerja kau. tahu tu. Kita tahu sekali. Dan lagi satu, you know lah, bila company let's say kalau company yang terbakar, neighbor punya company, you pandai-pandai pergi call, panggil ni apa, bomber. Dan the company say they want to pay. How? Wah, maknanya depan dia Azrael. Kita dekat Al-Madin Bukit Batok. Al-Madin Bukit Batok blok berapa blok 166. Betul macam ni anak kecil-kecil I pergi kerja, anak tidur. Balik kerja, anak tidur. All day dia terformating. Alamak. Ya, betul-betul buat hal. Tengok macam Al-Majlis, yes. Nanti kena buat report kan. Kalau ada kes ni semua. Yes, correct. Betul, sedap dia. Ni report ni leceh lah. Kalau macam your incident okay, jangan orang luar punya incident you have to make report, nanti company tu can sue you. Apa-apa? Yalah macam saya tadi, kau pandai-pandai panggil bomber, tempat tu terbakar, kau nampak asap keluar daripada bangunan, then kau pergi call bomber pecah masuk, gate dia semua dah kasi pecah, siapa nak bayar? Datang kau tolong apa? Kita memang tolong, company tak nak bayar. Dia kita adik-beradik. Betul. Semua security ke orang yang nampak je? Security nampak. Kalau let's say you nampak kan, let's say bangunan sebelah kan. Betul lah. Pasal mas pandai-pandai lah make a move. Kalau boleh diam, kalau boleh nampak, buat tak nampak je. Kalau ada orang, no choice you have to act. Macam mana nak orang nak tolong itu Semua takut lah. Yes. Pernah terjadi Ya ke? Yes. Jadi apa? The company that yang kita report, asap keluar daripada bangunan dia. Diorang pecah gate dia. That company minta for compensation. Kalau I ke belakang pusing. Tahu tak apa, kalau boleh ke belakang pusing, kita belakang pusing. Leceh. Once you take over, it become your problem. Correct. Pasal the best tak nampak je. Memang you're doing a good job, you're doing a good thing, tapi people don't think that way, especially big companies. Spaghetti. Tapi kalau makan macam mana? Kalau nampak hantu problem. Apa yang nampak hantu problem? Pak hantu sendiri mau ingat lah. Tapi makan kau beli kat sana, beli ke bawa? Selalunya kalau for me, I kerja malam lagi at tempat yang tu I tak boleh keluar. So stuck at the place. So mostly I buy before I go into work lah. Tapau ataupun bekal daripada rumah. Ataupun most order Grab. Itu Z lah. Actually kerja seperti ini depend on what kind of building you jaga. Yeah, correct. Pernah building yang menyeramkan kau jaga? Lama. Apa yang buat menyeram dia? Like for me, the place that I'm working now, obviously malam tak ada orang. Okay? Pasal my second level actually is bilik solat dulu. Dia buat macam bilik solat? Bilik solat. Tapi sekarang dia jadi party ground. So, bila malam, kadang-kadang you can hear someone running on top. Footstep. Dengan orang pekik atas. Macam-macam lah. Apa ni? I work under commercial building but no clocking, only patrolling alone. Sama. Security is part macam safety officer kan? Security is part macam safety officer. Correct. Abang security jaga mall ke macam mana? Dia more to private. Mine is considered is a high profile punya place. Sebab tu tak boleh disclose. Tak boleh disclose lah, kita tak boleh berbual lah. Busy pun bilik solat. Tapi jadi bilik dugem. Ya. Kalau jadi tempat bilik parti pula sekarang. Parti apa? Parti pinggan Melaku. Itu je? Itu je seram dia? Seram apa? Macam saya cakap lah, duduk dalam FCC, bangunan kosong, tak ada orang malam. Dengar pintu ketuk dia kuat. CCTV depan mata kita. We are looking at the outside door punya pintu ni. Tak ada orang. Pintu ketuk. Siapa? Tu angin. Ya betul, angin. That's why this is what I keep telling myself lah. Ini semua cobaan abang. Then one of our office ni orang datang malam. Datang pukul 11 malam. Seorang buat katil ke atas 3-4.
Less than about half an hour, he run down turun dengan muka peluh-peluh, muka pucat. Talk to me, bro, aku balik dulu lah. Don't want to see editing. Okay. Then aku tengok CCTV, lampu terbuka semua. When I go up level 4, dia punya komputer pun tak tutup, lampu pun tak tutup, bag-bag dia semua tak angkat. Dia belah. Hal apa? Pukul 7 pagi dia datang balik. Bro, sorry lah semalam Pasal ada orang bisik aku punya telinga. Panggil nama aku. Adakah dia cakap, Man, nak sedap? Nama dia pun Man juga kan. Dia boleh cakap Man kat telinga. Man, nak sedap PMI. Cik, kuat gila dia ketuk. Pintu goyang. Yap. Tapi kau pernah nampak? Kalau tempat yang sekarang aku jaga ni nampak kelibat je. Kelibat macam mana tu? That time dia ada buat scaffolding kat dalam pasal dia nak cat dalam punya tempat hall tu lah. Okay. Malam-malam ada dengar orang panjat, sekarang bila orang pijak besi kan, mesti ada bunyi krik kan. Kau boleh dengar orang panjat ngek-ngek kat besi tu. Bila toleh aku nampak ada dua orang baru naik. Then the best part, tingkat atas ada worker lah. So, kalau malam kadang-kadang pasal siang hari diorang tak boleh repair. Kontraktor datang, kita repair aircon. Sebentar naik. Okay. Selalu apa? Okay, cerita dulu. Tingkat atas, tempat kat atas mesti bangla. Bangla working kat bawah. Bang boleh naik atas. Got people lah working scaffolding. Nak cakap apa? Selalunya ada certain timing tak ada ketuk. Usually is after 1. Lepas pukul 1 Selalunya. Kenapa dia ketuk lepas pukul 1? Kenapa dia tak ketuk sebelum tahu. pukul 1? I cannot see why. Cannot say why. Wow. Sampai for me, I think dah season sikit lah kan. Season pun ada satu kali terkena. Dia hentak pintu, dia hentak meja at one go. Sampai I myself buka pintu duduk kat luar. Duduk kat tepi jalan. Nah, tapi kau tak ada nampak ni benda pun ke watch ke tak ada lah. Itu tak ada lah. Kalau tempat yang previous my workplace ada lah. Yang jadi kita L tu, dia hantar aku video lah. Ada satu benda dia tulis security. Tempat dia. Bagi dia, rabak tu tempat dia. Dia dah kasih aku video semua tunjuk. Serius apa? Dia tengah duduk kat atas aircon punya ledge. Aku ada satu video. Kalau korang tengok nanti, cuma pelik mungkin. That is the time when I work at this one place lah. Kita punya gate, kita punya gate actually is a manual tu. Maka kita tarik, memang tarik yang latch itu. Kan, you want to buka, you must leave up the bar tu. Kan, yang gate. Kau boleh tengok CCTV, asyik pagi aku pergi tengok, gate aku terbuka. Kita tak lock, just tutup gitu je. Salam dari Kota Padang, Indonesia. Uncle, kau kena panggil aku uncle. Salam Yuki. Wow, orang Kota Padang dah masuk gelanggang. Liking lah. Korang tak liking pun So itulah kisah-kisah. Waalaikumsalam. Nanti I'll pass the video tu to my brother post. Kau nak pass aku video apa? Nanti ketik post lah, aku tunjuk yang aku bilang kau tu. Pelik tapi benar. That one live capture kat CCTV. Tapi tak nampak muka dia lah. Tak ada nampak apa benda pun. Kau cuma tengok tu, fokus tempat dia pintu gate tu. Kau tengok je macam mana pintu gate tu hari-hari terbuka. Bukan. Al-Majlis Bukit Batok. Tapi pernah benda tu ikut kau balik? Ikut aku balik tu tak benar lah. Aku rasa aku ikut dia balik ada lah. Tak ada. Jangan ada. Jangan cik pasal. Jebak kelakar. Ikut benda tu balik. Kau tengok mana ada buat orang. So itu sama dia punya pengalaman lah. Dia pun dah 6 tahun dia kerja security. Wow. Jangan cakap seram-seram je. Yang kelakar pun ada. Hati-hati pun dia tengah standby kat belakang. Ada je lah kau. Dulu my company pernah nampak kat CCTV berbola api. Terbang kat kapak Wah. Yang berbola api tu guys, cerita dia apa? Dragon Ball.
Terima kasih Cik Pan for the hearts me. Thank you for the gift. Itulah bola api tu apa dia panggil 77 lah actually kan. Itu benda nak buat orangnya, nak santet orangnya. Tapi bila orang tegur benda tu, aku pernah nampak juga benda tu. Bila dia tegur benda tu dia pecah guys. Kalau kau pergi kat kolam Pasir Ris, aku beberapa kali nampak. Panggil saya Arsyad. Okey Arsyad senang sikit. Aku bila panjat kolam Pasir Ris dulu, aku selalu nampak tau bola api ni, berbola-bola. Kadang tu dia terus duduk, yang ada tu terus dia pecah. Dia pecah macam berapi tu dia pecah. Orang tua kata, orang-orang lama, kalau nampak 77 dia tegur. Kalau dia tegur tu dia pecah, dia tak sampai. Kat mana punya Almandi Bukit Batok. Last order 2.5. Aku kenyang lah. Portion tu banyak guys. Tak boleh habis tu. Dia makanan sedap. Tapi kau pernah tak terfikir nak apa ni? Tu nama tu campur nama anak saya sekali. Oh ya. Tak habis ke mesti banyak sangat. Tu bukan bola api lah bang. Habis bola apa? Dragon Ball. Tapi kau pernah terfikir nak tukar kerja dia selain daripada security? Banyak kali. Kenapa? Asalnya buat kau menyebab nak tukar kerja? Mostly pasal ni lah, pasal dugaan mencabar malam-malam. Buat dalam kota bola. Mencabar macam mana? Yalah, paranormal. Pernah tim paranormal datang tempat kerja kau? Tak ada lah. Dia datang tempat kerja aku halau je. Sorry guys bukan aim. Pasal my place is tak boleh. Kena makan habis bang. Kalau tak habis membazir adalah Dia kasi habis. Kau tidak jadi setan ni rojim. Amalan syaitan. Dekat Al-Madris Bukit Batok. Last order 2.5. Ada tulis? Last order 2.5. Dia dah ada kat dalam Google tak. Tapi standard dia kau tutup ke 3, last order 2.5. Selamat bersahur uncle berdua. Uncle Banaspati apa? What is Banaspati? Banaspati tak tahu, beras mati tahu. Kalau korang nak tahu more info tentang security, maybe you can PM dia, message dia. Then he can tell you more about how the procedure for the security. Nama TT dia AZMAX, Xmax. Xmax. Kau masuk lagi, highkan lagi. Xmax. Tu dia. Tu TikTok dia. Korang boleh masuk kalau kau nak tanya more details tentang kerja dia sebagai security. Makan apa? Kita makan nasi goreng ikan asin dengan ayam dia. Dia makan mi goreng. Habis kau tengok. Dia makan mi goreng basah. Kalau kau nak tahu lebih lanjut tentang macam mana jadi security, kau boleh contact dia. Kau boleh PM dia, message dia, Azmac. Tentang security ni semua. Ada jugalah yang kat dalam ni yang ada kakak kita satu. Apa Rose tadi Rose Gold dia pun one of the legend juga security. Dan kita ada Mr. Sunshine. Mr. Sunshine pun dalam security punya line juga. Ramai juga lah kat sini, ramai guys. Bukit Batok ni ramai je orang. Ni makin malam makin ramai. Kau tak tahu lagi, gelak-gelak tu. Ramai ni ramai. Bang, pasal apa ni leader dah tak ada bang. Apa tu? Bang pasal apa tu? Pasal apa ni leader? Tak faham. Ada tips tak ada? Ada, banyak juga. Oh, okey, aku faham. Dah tak ada. TV kat bawah. Seperti kalau selalu kerja one man show shift malam. Yes, correct. Why not be one man show Kalau apa-apa terjadi tak ada orang tahu apa. That's right. Ni is a risk. Bukan kenapa lah. Kenapa kau kena sakit lah. Tiba-tiba collapse lah. Like my place before I join dalam tempat sekarang ni. My place before I join. Pasal mine is a closed area kan. Nobody can enter. Okay. Even anything happen to you, nobody can enter. Even police also cannot enter. Ambulance also, bomber pun semua tak boleh masuk. So, kita mati keras ya kita seorang-seorang. Happen one time. One of the night guard, sorry to say, pass away while on duty. Alamak. Pagi bila semua datang, tak buka pintu. Pintu semua tak buka. So when they managed to go in, they found him lying on the floor kat dalam toilet. Kan Dah tak ada. That's why. That's the risk You have to take one man. Dia minum air kapur. Kaki kapuk.
kapur. Aku tak payah tanya lah air apa. Macam ni. Dia legend lah. How old the guy pass on? 62. 62 tahun guys. Sad to hear that officer pass on. Sebab bila itulah aku heran why must be. Is it because of the budget? Yes, mostly budget lah. Pasal selalu macam my side malam tak ada orang kan. So they don't want to pay 2 person. They only want to 1 person. Cut cost lah. Is it true kalau gaji korang selalu kena hold kalau bad company tak bayar? Happened once, previous place that I work ni, kat Bukit Merah, that's why I can tell. It's a commercial building. This Bastero punya company yang hire our agency. Company tak boleh sebut lah. Tak boleh sebut lah. It's our agency. Apa Bastero? Bastero lah, Bastro. Ha? Bastardo. Oh, nama Spanyol. Bastardo. We work already for 3 months. 6 months. Never pay our company a single cent. Tu company tak bayar. Tapi luckily our agency bayar kita lah. But our company never receive. Why the company never pay that security company? Standard lah. Cheat lah. Is it because korang kerja tak betul? Oh, not because of that. It's because macam this company macam dia orang ni suka makan duit tau. Then when part to security ni they hold. They don't want to pay. Macam mana dia makan duit tu? Apa rasa? Rasa bersiling tau. Tapi you still get the salary lah. Yes. For my agency. You tak dapat duit tu terus lah. But my company buka LD lah. Tak demand lah. Because we work for 6 months for nothing. No apa? No income for them. Company rugi. Like I said, now it's better lah. You all covered ya. Seperti sekarang. Dulu punya studi aku dengar memang orang tak dapat gaji kan. Jangan cakap dulu. Sekarang pun sama. Gaji tak dapat Sekarang tu. ada agency. It's only kalau dengar pun ada small agency. Dalam cuma ada 10 orang aje. Kadang-kadang 5 orang aje. So dia keluar duit pun daripada poket sendiri tau. They pay. They don't have a company, they don't have a HR, they don't have a payroll. Pun tak ada. Some security work on contract basis. Yes, correct. Some contract basis lah. Sekarang apa complain MOM? Betul. Does it work? For complain MOM? Unless you have black and white, you work. Some bastardo company, cap ayam punya company ni, when you go for the interview, they say everything all nice, everything from A to Z, semua dia cakap, semua dia agree. But when you start to work, the best thing contract, they never give it to you. They ask you to sign, but they keep for themselves. They never give you a copy. Some company do that. Tapi does it really betul yang kau dapat gaji that amount? Nanti katalah gaji kau as a join in 3,000. Tapi betul kau dapat tu? Yes, correct. That amount. Tapi lagi satu ni, cakap terus terang tak payah nak tipu-tipu lah. Actually when they do for the contract, for agency ask the company to take our contract, one man they pay is about 5,000 to 6,000, depend on your grade lah. Kita ada SO, SSO, Triple S, Double S. They are paying more than 5,000 per person, but the company give us only about 3,000 plus, 2,000 plus. See how much they eat. Makan banyak per person, no. Waalaikumsalam Milin, makan apa? Kita makan salted fish chicken, nasi goreng ikan asin dengan mi goreng basah. Betul Bang Azmed. Banyak juga orang makan Security mostly more on manpower dan headcount. Dia orang paling takut kalau kena LD. Yes, correct. LD atau apa? Rokok LD. Bukanlah, letter of demand. Pandai-pandai sebut LD. Pasal the best selalu when we work for the client for the customer when our own company sendiri giving bullshit thing macam they keep giving us all the relief nonsense punya relief, then mistake happen every time. Liquidation damage bang. Adik abang nama siapa? Nama dia Azman. Nama glamour dia Azmax. Nama timbangan Dumax. Pandai kau lah. LD mahal macam kena fine lagi tu. Whatever mistake. Correct. Satu kali LD berapa tu? Depend company lah. But bigger mistake 5,000, 10,000. Oh, that's right. Yeah. Then only the company, our agency, the agency will wake up. That means the client being serious. Pasal kalau you keep complaining, company just buat bodoh je lah. Agency buat bodoh je. Tak apa lah, complain je. Tukar je orang. Susah juga Tapi pernah orang cek pasal macam the company tu sendiri nak cek pasal dengan the staff. Usually company cek pasal bila problem happen. Macam agency ni side lah, kita punya side ni problem. Macam staff tak datang, staff datang lambat, staff tidur. Mistake that being done by the agency ni orang lah, kita lah semua dekat. Then only company usually will cek pasal. Then they will aim satu-satu. Abang kat mana dah tak? Kita kat Ahmadiyah Bukit Batok.
management usually yang try to find fault No. Actually, Hai, Eldoras. if you do the job macam betul-betul dedicated to do the job, taklah on tai. Maksudnya you really do your job. What they ask you to do, you perform. They don't disturb you. Malah they will help you. In case like a problem kan, they will help you. macam mana Help macam mana? Macam okay. Previously, in terms of wang. okay, help doesn't mean pasal duit aja Macam previously when I work another agency, when the agency now that this place I'm working is belong ada ex agency lah. So when the agency lose the contract, baru punya company masuk, dia take over. The management request from the new company that take my service. That means I have to jump ship lah. From my previous ex company, go to the new agency. If you are good, they will hold you. That means secure kan kerja. In term wise, gaji dah secure. Ada kerja secure. That's why I say buat yang ikhlas lah. Wow. Dah berapa company ni kau kerja so far? 2 je. Dua? Kira 1 tahun satu company tu berapa lama? The first one I work about 2 years 4 years. Yang latest ni I kerja sekarang 2 years Teratak Tanjak. Waalaikumsalam. Betul. Just kerja buat betul-betul, insyaAllah okey. Must be good terms with the client or management. Correct. Wah. If you are good rapport with them, no problem. Ada apa-apa masalah dia will help you. Pengalaman bekerja sebagai seorang security, pengawal keselamatan. Ni pengalaman dia lah. Aku disclaimer dulu, ini apa-apa experience semua datang daripada personal dia sendiri. Tak ada kena-mengena dengan sesiapa je. Tak ada kena-mengena siapa, tak ada kena-mengena dengan hidup, antara hidup dan mati. Ini antara pengalaman dia, experience dia yang dia melaluinya. Hidup security. Ya, betul. Like I said lah, sekarang security job is better than the last time. Kira nampak secure juga tau sekarang. Just experience betul. Okay guys, I give you tips lah, share pointers lah If you really want to try security, if you cannot commit the long term punya, macam long run kan, go for ad hoc. Because ad hoc per day, some places, some agency will pay you up to 160 to 180 per day. So the best is ad hoc. Teratak Tanjak pun awak pun security juga Wah, dah 10 tahun tak 10 tahun. Wow, congrats. Anyway, what's your PRD rank, bang? Macam-macam ni. SSO je. PRD tu apa? Yalah ranking SO Security Officer, SSO Senior Security Officer. Wah, ada ranking juga macam Lieutenant Colonel ni semua lah. Pangkat aku paling tinggi Lance Corporal. Go for SS bang, shot sendiri. Security Supervisor. Security Supervisor. Ni lagi satu course dah SS. Wah, Rose Gold. Very good. Go on, ciao man. Keep it up. You can do it. Security kena pattern berapa jauh? Like I said, depend on your building depend tempat yang you are bikin lah. Okay, some places they need you to do clocking. Some places they need you to do patrol. Macam for me, I have to do patrolling perimeter checking. Depends. The bigger the place is, especially macam commercial, macam warehouse ni semua. Sometimes clocking dia 2 jam. At least about 40 to 50. 40 check-in. Wah, Teratak Tanjak. Dah SSF sekarang. Wow, tahniah. Good. PWM will increase salary. Apa tu PWM? Apa cakap tadi? Progress work macam dia kasih you increase your pay every year. Is it true diorang dapat ni semua? This one depends on agency I tell you guys first. Al-Majlis Bukit Batok. Betul. Pandai pilih agency yang kena pandai. Some agency memang government request to increase your pay. How they play it? They will cut down on your allowance. They increase your basic. So the pay still same. Let's say now your pay is 2,008. Okay, the next year PWM government say your basic must be 3,000. They don't want to give you. They will cut on your allowance. Let's say you're earning allowance 200. They will cut down $100. Then they increase your pay to 3,000. Mana boleh macam tu? That is how agency Itu play. dictator namanya. That's how agency play lah. If not, every year dia nak kena increase. Abang juga. Pasal make sense lah. So this is the point of agency review. When they approach customer minta contract, they ask for 5,000. Tak lah 5,000 contract. Next year government increase to 6,000. Takkan dia nak cakap customer next year tukar 6,000. Customer mesti tak nak
Adakah Abang adik ya? Now much more better. Bukan model 101 bang, tu cerita Terminator. Wow. Banyak info Wah. Juga orang kata tu korang dapat jugalah dia punya tentang kerja-kerja security, pengalaman security ni Jadi dapat juga tahu Salam bos on the way, tengah sahur. Ya saya tengah sahur. Ni do permanent relief, dah penat nak do full time from 1988 to 25 ni uniform group. Wah. Kira ada legend kan. Kira dah ada quite a few juga kat dalam ni yang kerja security. Wow. Jadi kau pernah terfikir nak buka company sendiri? Terfikir nak buka company sendiri? No lah. Pasal Singapore sekarang there's over about 250 security agency. Tengok macam lawan tubuh. 250 tu agency. 250 Yes. Banyak sure. Blacklisted ni company at least about 1/3 lah. Why are they wanted? Bukan wanted, blacklisted. Tak bayar gaji, tipu orang, hold orang bayar gaji. Wah. Aku dulu pernah kerja timpak. Aku punya timpak tu satu security je malam jaga. So yang kalau kerja malam tu, aku heran tau, dia memang satu orang. Tapi aku don't know, dia ni kerja lebih daripada 24 jam tau budak India ni. Dia budak Malaysia. Malam dia jaga tempat aku, pagi dia jaga tempat lain. Lepas tu habis dia datang balik tempat aku malam jaga. Dia tak tidur guys. Aku kesian nak tengok dia. Where are you today bang? Bukit Batok. Kau macam begitu orang kerja dulu punya security lah. Sampai gitu kau. Cakap terus terang lah, ini kita cakap terus terang ni. Siapa yang kerja security tahu lah. Dan siapa yang kerja 24 jam ni, tempat yang dia kerja tu boleh lepak. Ya, even though dia boleh lepak pun, boleh lepak lama ni. Bangsa kerja tak nampak lah, kerja tak ada movement. Tapi kehidupan aku tengok dia, budak ni punya kehidupan, dia macam baju tak cuci, dia tak dapat balik Malaysia pun tau. Habis dia mandi kat situ. Some people choose apa. Wow, that's why sekarang government ban 24 hours working. They are now clamping down on those working 24 hours. Tapi best save duit, ya ke? Yalah kalau kau single sikit okey lah. Pada aku okey lah kau single. Tapi kalau kau dah ada family, macam merepek lah, serius lah. Aku yang tengok budak ni tu, some officer do double shift. Very tiring, we understand their situation, but ya aku faham yang ada pun dia nak sangat sebab dia nak cari duit. But rose gold, bukannya apa those semua do double shift. You choose, okay? You, orang lain makan prata. Kau nak makan Buddha jam over the wall. Kau nak makan yang mahal. Buddha. So, sorry to say you ask me to pity them no. So you choose. Sebab gitu Asyad lah. Because you choose to be that way. You want to work like that. You expect pity. Tanya dia, aku nak dibayar. Lah. Yeah. True. Pasal kalau nak cakap begitu, you choose mah. Betul. Kadang-kadang di start dengan nasi orang ni suka menyusahkan orang. Ikan asin. They do double shift tapi they expect you all to go easy on them. Kerja tak nak fikir, nak lepak, dia cakap apa. Kalau kita pun nak. You want to earn more, but you don't want to work. Sorry to say lah, I don't agree with this type of people. Ya betul, lokal pun banyak benda ni. I got few partners also lah. Give up I tell you. Orang macam gini punya kerja, give up. Takat datang, dia boleh cakap dengan kita, dia boleh datang, dia boleh lock pintu daripada dalam, dia terus tidur. Nak buat macam mana? Itu sebab kerajaan buat PWM untuk increasekan gaji local officer. Alamak, dengar dua suara berbual at the same time. Tak ada pergi bayar lah. Awek je ke? Some MIA. Betul. Yang MIA ni pun kadang ni kesian ni yang dah look forward nak balik sekali tak boleh balik. Aku pernah kena guys. Aku pernah jaga tempat timpak aku. Kita kena staff kena take over tau malam jaga. So kita punya staff boleh jaga sampai pukul 12. Lepas tu malam officer kena security officer take over kita. Unlock kereta awet lah bang. Dia tak datang guys. Aku dah panik so. Timpak aku dah lah keras. Dah keras tu tempat tu. Siapa mau pergi stay, aku duduk kat luar timpak. Aku call manager, aku punya senior manager semua. Aku cakap, apa ni sah, mana boleh aku stay kat sini, gila ke apa? Kau tunggu, aku tengah call security punya company ni. Aku suruh dia tak boleh hantar orang juga. Korang tak boleh stay situ. Gila kata. Pagi kerja dan malam orang datang after 10 PM terus mengorok. Apa? Besok angkat pay tak fair for us. Correct. That's why I say I don't agree with those working 24 hours.
Datang dah lambat. Lepas tu balik nak siang. Pasal pagi dia nak buat another shift. Itu yang mangkuk dia tu. Asyik kita je yang nak kena give way untuk dia. Then the worst part is, agency tahu tau, our own company tahu that they're doing this. But they don't care. Dahsyat That's the F thing about security line. Wow. Tapi ini satulah. Pernah tak orang macam look down kat kau? Pernah tak buat people like look down on you because you just as a security? Lambat sih. I pernah kerja kat tempat total sana. It's a warehouse lah. Itu warehouse ni kakak-kakak ni semua lah. Warehouse Side track je. Kakak-kakak warehouse ni. Biasalah Pandang kita tak ada mata sih. Dia buta ke? Bukan. Cemeh. Kenapa dia pandang korang tak ada mata? Dia berbual kurang ajar. Bila suruh buat benda, menengking-nengking. As if macam kita ni ada hutang dengan dia. Tapi when we get to know, I ever bukan gaduh lah, just tegang urat dengan satu macam ni lah, office ni orang, admin officer. Directly lah cakap kat depan muka dia, how much you earning? Nak sedap. How much you earning lah? Dia bilang 1,800. Tak 1,800 kau dah bising. Dia earning almost double your pay. Talking shit lah. Terus nak baik-baik lah kira Terus bila dah tahu fact, wah konon nak take baik-baik lah, nak kawan. Jalan lah. Nanti kita sound dia not happy. Nanti cakap kat OM kita bully dia. Cakap kita play rank. Wah. Kerja 24 jam for 15 days, another 15 days balik Batam. Woi, sampai gitu Siapa tu? Tapi tempat kita semua baik dengan security. Tak semualah. Not all lah. Tak semualah. Ada juga yang akan look down on you lah. Just because of security. Ada macam gitu. Macam usually kalau macam yang dah lama tempat tu tempat building kan, macam kita dah lama dengan tu client. The client will understand us, we also understand them. So that's why usually yang tempat gini we don't give problem lah. For those old bird lah yang dah regular. Yang selalu yang kasi masalah ni semua yang relief officer. When we go off, Security banyak Malaysia kerja juga. Ya betul. Itu tak kira lah dari mana. 80% dia. Pada aku tu semua yang penting semua cari kerja yang halal lah. Janji kerja. Just follow the house rule aja. Betul. Tapi mesti ada 1-2 degil juga lah. Bukan 1-2. Dalam 10 dia hantar 9 pada juga punya. Masa langgar punya tak peduli. Kadang-kadang I belikan makan untuk orang bila night shift. Allah. Semoga pemudahkan rezeki awak dia. Tak kira lah siapa lah. Jadi kita berkasih rezeki, kita kasih je lah. Kita semua sesama manusia. You respect ni to be earned, bukan given. Itu ingat. Tak kira lah kita security ke cleaner ke, kita tetap have to respect. Tak kira lah dia mana Singapura ke, Malaysia ke, Indonesia ke. Yang penting kita semua satu hati kerja-kerja sudah. Correct. Kalau ada yang tak betul tu, itu semua standard lah. Manusia tak ada yang 100% bagus lah. Mesti ada yang cacat celah dia lah. So itu normal lah. Macam tadi I pun kena maki dengan klien sampai klien ludah tu kat kaki kita tu. Ludah? Kenapa kau tak? Just a simple mistake by the relief officer yang bikin tu. Bukan kita tau. Permanent okey, yang relief ni kena ludah tau. Tahu tak? Cakap mana? Cakap dia. Okay? Respect need to be earned, not given. Kalau kau tak tahu respect kita, you don't treat us as a worker kan. Jangan expect we want to respect you. Di mana-mana semua ada biasa. Kita sedekah orang Allah boleh kita kerja lagi. InsyaAllah. Amin. Ini semua tak ada lah. Kita tak rugi dia kalau kita sedekah tak rugi dia. Aku tak nak bilang pun, aku boleh tak nak cerita pun. Aku setiap malam terus terang aku cakap korang depan makan depan adik aku ni, setiap malam aku kat Paminyak aku belikan orang air. Kalau aku ada rezeki lebih aku belikan orang kopi. Itulah aku memang tak ada, bukan nak cakap tak kasih duit tu aku tak lah. Tapi aku boleh kasihkan orang yang makan ni. Sedekah tak jadi miskin. Tak kisahlah. Aku pernah sekali guys, hari raya tau. Itu there was hari raya dekat Paminyak. Ada satu tempat lah ni. Aku tak cerita. Isa pakcik kerja tau. After few days of raya. Pakcik tu brand aku lah minyak. Aku memang ada, itu dah aku ada skill lebih sikit lah. Aku pun kasihlah pakcik tu zakat. Tak seberapa pun. Kasih. Pakcik tu nangis guys. Pakcik tu menangis tau. Alamak, aku sampai aku dah tak boleh tahan kat situ. Cik, tak boleh cik. Asal cik nak nangis? Semua just seperti normal lah. Cakap itu kan ini rezeki untuk pakcik. So tak kira lah apa kita buat ni, kita tak nak terima balasan apapun. Yang penting kita bantu lah. Tak ada hal lah. Kerja security tak rugi. Nari Rizal besok dah start company lain. Serius Serius 250 agency.
Macam cendawan tubuh. Wah, bestnya. Kau berhenti nyanyi kat sini, besok kau kerja lain. Aku berhenti lah besok kerja lain. Tak payah. Tak nak. Senang tu Diorang tak check ke korang punya rekod? Like I said lah, mostly agency those yang cap ayam ni. Yang cap ayam agency, they don't care. They only care about head count. Whether the person can work or cannot work, they don't care. Salam Pontianak. Abang-abang sihat selalu, amin. Ini Pontianak di mana ni? Tempat awak ke atau apa ni? Seram aku. Tiba-tiba Pontianak. Adakah itu tempat awak tinggal? Kalimantan Barat. Oh, orang Kalimantan. Terkejut saya lah. Pontianak. Kalau kita Singapura panggil Pontianak. Kalau Indonesia dipanggilnya ini apa tu? Alah, apa dipanggil tu? Pontianak apa tu? Kuntilanak. Kunti. Kalau kerja malam pagi tu tadi. Bulan puasa tak pun kena ikat. Taklah, Razmin tu tempat dia tinggal lah, Razmin. Kalimantan memang ada nama. Tu pasal USE tak nak orang kerja lompat-lompat agensi, orang pakai notification. Macam mana tu? Some company USE tu apa? macam dia track korang punya status lah. That's why sekarang security guard, kalau you are given 2 notification. Maksudnya you can work 2 company. Oh, union. Abang di mana? Abang di hatimu. Saya di Singapura. Wow. Jangan kau tiba-tiba Gatal. Jadi dah ada rekod juga kira mana, tapi they still take you what? No, you only are given 2 notification. That means you can only work 2 company je. You want to get rid of this notification, you must let the company know. Get rid of it. Before ada 3 noti, now 2 noti. Now 2 je. Noti tu apa? Oh, ingat kan noti. Oh, bukan. Notification. Sorry, maafkan saya. Pasal bila you want to work for a company, they ask for your notification. Because must register the Powell lah. Powell tahu you kerja kat mananya agensi. That's why I say now it's more better, see. Jangan tiba-tiba dia DM Suah. Itulah dia. Itulah, like I said, now it's much more better than the last time Kita sekarang ada cara ada cara, dan gaji dia pun dah much more better than the last time. Ya, tengah sahur. What's eating? Nasi goreng ikan asin dengan mi goreng basah. Goreng seafood. So, korang actually yang siapa nak cuba kerja security boleh. Now kalau renew PLRD card, dia $60. Kena renew PLRD tu apa? Lesen? Every 5 years. Tu lesen lah? Ya. Every card identification card. So that means bila Powell datang, polis ke siapa-siapa check, they want to see your card. Kau tak boleh sembarang kerja kat tempat sini tak ada this card. Tapi kalau tak ada macam mana? Kena tangkap Bukan dia halang kau balik? No, that means you got no license. Tapi kalau tu company yang sendiri yang tarik company tu kena. But usually kalau company macam gini, they will say that they never hire you. Kalau dia tak hire, habis macam mana dia kerja kat situ? That's why lah. Ada dia punya cara dia. Saya crook company ni lambat. Sekarang cleaning pun dah 2K tau. Ada kerja bang Singapura dalam mau. Yes, correct kerja. Banyak di Singapura ni, kamu cari aja, banyak. Cleaning company pun sekarang dah increase gaji 8 hours boleh dapat 2K. Yes. Cleaning cleaning company Wow, sekarang dah above 2K dah. Ada, nanti aku nak cari pekerja cleaner pula lah. Sekejap berbual dengan orang. Habis kalau yang full time ni macam mana? Apa yang full time? Apa yang full time? On January, SPF do site visit and check our PLRD card. Sesenyap datang, tahu-tahu depan pintu. Wah. Kira surprise inspection lah. Yes. Takkan bilang ni. Full time security. Nak kerja as a full time security. Berapa gaji dia kita? Roughly how much? For junior officer lah kira. What? Junior officer. SO sini apa ni lah, security officer. SO. Berapa range gaji dia? Okay, like I said lah, depend on agency lah Some agency give you for 5,656 for SO. 3,000 to 3,004 some place. Not bad 3,000 lebih tau. Dulu security nak jejak 2,000 pun susah. Dulu security 1,000 je. Jejak 2 kita dah susah je. Tak, I mean if you are full time security card tu pun kena renew ke? Yes, every 5 years. Full time tak kira lah. Part time, full time pun kena renew Sekarang the problem is they are now whenever you want to renew, you have to pass a new test. You must retake a new test. You must upgrade your skill again. They ask you go for courses again. So every year they will ask you to do one more module.
Mesti lah. Wow. Jadi perkongsian yang baik semoga dapat sedikit pengetahuan apa yang tentang security ni lah. Dan macam refresher course semua. Jadi korang mana berminat nak jadi security, what do you think about the situation? Itu tak payah cerita This one no comment. No need to talk about this. Sorry, itu kena skip. Oh, macam refresher course, yes, correct, Razlin. So Tapi kalau this one is not refresher, it's just another, they give you another module to learn. So kalau korang nak kerja security, korang nak tahu cara-cara dia, maybe korang boleh PM dia, korang boleh tanya dia, is the course practical for daily work? Depends on your location, work location. Tapi mostly for the basic, yes lah. Obviously, they will teach you lah how to handle things, all these things. Tapi mostly is your own, macam cara how you handle things. Okay? Mostly client-wise, you public-wise, you have own discretion. Tapi you must follow protocol. Jangan main asal boleh ikut suka kau je. Tak boleh masuk. Tapi tak nak kasih reason. Korang boleh pakai korang punya skill future untuk belajar, untuk ambil course security ni. Korang nak tahu more info, go to the proper website, proper channel to get for more details. Jangan sembarangan. Tapi kalau korang nak tanya, korang boleh tanya seperti Rose Gold, SMAC, Teratak Tanjak tadi, Sunshine. There's a few more I think inside yang di security line. You can PM dia Azmac, nama TikTok dia Azmac, AZMAX. Korang boleh tanya dia yang lebih lanjut. They teach you to be on TikTok during working hours. Okay, for this thing to be on, sorry to say lah, many people doing it lah. It's a stupid thing lah. They are sitting in FCC, they doing TikTok. Like macam orang nyanyi-nyanyi, dia buat video, nyanyi-nyanyi. Stupid thing lah. Perempuan umur 58, apa? Adik-beradik ya saya. Apa yang tiba perempuan umur 58? Cleopatra. Makan kat mana? Kita makan dekat ini. Semua capital letter Majlis. Hang marah ke apa? Kalau anda nak tahu more details tentang security line, I say kalau boleh pergi proper punya channel, korang boleh dapat tahu about tentang security, courses dia kena ambil. Selalu courses, selalu nampak orang buat live, siapa? Dia kerja security. Boleh ambil course security, betul. Correct, even for SS and above need to take if they can't cover for SSO duty. Not wrong, above 50 years so need to go for check up if fit to work. Oh, lebih 50 kena pergi check up lah. Wah, security gaji booms. Betul. Some security selalu buat live. Serius lah. Stupid thing to do. But they not supposed to do it lah. No. But if they got caught, how? The worst part if you're doing security, kita ni kan macam yalah, ada government, semi-government consider discipline for follow rules kan. If you get caught, the punishment double Don't be stupid Some yang ada tangan panjang, masuk office, jaga office, curi barang office. Security selalu ada warning letter or termination. Tangan panjang. Yang ada tangan panjang. Tak panjang pun okey lah. Masuk office, curi barang office, curi laptop. Abang kerja delivery hantar orang ke barang? Tak ada. Siapa kerja delivery? Tak ada orang kerja delivery. Security bukan delivery. Kenapa semua capital word Pasal jadi kalau nak tanya lebih lanjut, like I say, korang boleh PM dia. Even kerja-kerja F&B we cannot do live. Ni kan lagi security. Health check ke? Keyboard rosak. Health check. Al-Majlis, ya betul, Al-Majlis. Jadi korang boleh PM dia, tanya lebih lanjut. Pasal aku disclaimer dulu tentang ni semua. Dia handling transport. Kau boleh tanya dia. Dia more to, kan at least ini disclaimer ni semua tentang dia punya own experience dengan dia punya own kemahiran dia. Tiada kena-mengena sesiapa, tiada kena-mengena antara hidup dan mati. Itu je. dia ada kena mengena dengan sesiapa. Tangan panjang yang takut cause have lost found item if owner claim barang dah tak ada satu hal. Alamak. Banyak kan jadi macam itu. Transport orang kerja. Transport orang kerja. Apa bang? Okey, itu pengalaman dia lah. Kan dia nak belajar course security kat mana. Boleh pergi dia punya website, ada quite number of website. Kau ada NTUC lah paling senang. NTUC is the secured punya lah. You can use your tu punya skill future.
Tu paling secure lah NTUC ni lah. Okay, wow, banyak juga orang berkongsi Wow. Wow. So good, orang kata bertukar-tukar pendapat yang ada dah experience lebih daripada 20 tahun, 30 tahun. Wow. Pakai tudung how? Boleh kerja? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada hal Tapi tengok kebangun apa klien. Some client they don't allow. Pakcik quarter speaking. Apa tu? Max kerja security kena do clocking kan. How is work? Ada timing Macam-macam cerita seram dengar. Ya, memang ada timing for clocking wise usually start pukul berapa lah. Dia ada usually dia punya SOP. Depend different area, different timing. Tapi security apa ni? Tapi security pula ada tempat main klaim kereta orang je tak ikut protokol. Itu sorry to say lah Kadang-kadang ni semua salah sendiri lah. Kalau you nak salahkan security, sometimes they have to follow rules. We have follow SOP. Bila pula bahagian public fikir dia punya cara betul. Tapi kalau nak senang cakap, kalau ada sign, jangan lawan. Kalau ada signage cakap, will cram, jangan park. Fair enough. Terima kasih Kak Rose Gold untuk tolongkan ini Cleopatra. Like I said, siapa-siapa nak lebih tahu, korang boleh ada DM Rose Gold, Azmax, AZMAX, Sunshine, tadi teratak tanjak tadi abang tu, tu semua in security line. You can ask them. Where's the restaurant? Ramadan Karim. Al Majlis Bukit Batok. Who you gonna fight next? Don't fight abang ni. Apa ni? Ada nama lepek-lepek ni apa ni? Hello pakcik. Dah lambat ni asal tak balik. Yes, King Everton. Azmax. Banyak ada seperti experience baik-baik. Ini tunjuk. Yalah. Apa ni? Dia cakap Ramadan Karim. Okay, itu tadi pengalaman dia lah sebagai seorang security. Lagi satu pengalaman dia, experience dia memancing. Ni second part sebelum kita penutup lah. Lagi 3.20 kita penutup. Second part ni pengalaman dia sebagai pemancing. Aku mancing insya-Allah so far alhamdulillah aku tak ada kena benda-benda mistik ni. Tapi yang si adik aku ni dia banyak kali kena. Dia dengan arwah bapak aku mancing, diorang selalu kena dengan benda-benda mistik ni. Dia memang pancing dia memang diorang kalau mancing memang barang-barang diorang memang aku cakap yang tak boleh angkat ni. Diorang kalau nak pergi mancing macam satu rumah bawa barang. Diorang punya barang-barang perambut-perambut dia. Memang dahsyat. Tapi cerita dia tu pemancing tegak betul. Macam aku pemancing yang pemalas. Dia pemancing tegak. Satu kali barang bawa, kau dah macam nak pindah rumah punya. Berlambat barang dia. Jadi sepanjang pancing dia tu, so macam-macam cerita lah aku pernah dengar dia kena. Pengalaman-pengalaman yang menyeramkan dia kena. Dia pernah nampak hantu air. Moderator tak tahu dah tidur katnya, dia penat lah. Dia pernah kena dengan hantu air, dengan checkpoint, dengan watch, macam-macam benda lah. So kau nak cerita paling experience kau pernah kena? Itulah, kalau experience biasalah. Tempat yang teruk juga tu tempat dulu Marina Square sana. Cerita yang story. Yang cakap Marina Square dulu sebelum ada apa tu? Yang pusing. Biang Lala. Biang Lala lah kita panggil. Apa tu? Apa tu flyer? Flyer. Indonesia panggil Biang Lala. Itu dulu mancing memang best. Ada clock tower situ. Tapi tengah mancing seorang-seorang. Bayangkan lah, seorang-seorang pukul 2 pagi lah. Sebelah kita tu alih-alih ada angsa lah. Angsa? So, mana tempat macam itu ada angsa? Mana tahu angsa terlepas? Habis angsa tu buat apa? Sebelah je tak jauh. That's why bila orang tua kata, so aku pun buat bodoh je lah. Bila kejap lagi tu, bila aku toleh kat belakang clock tower tu, orang kat situ, lampu park je. Tapi dulu bila pukul 12 malam lampu park tutup. On weekdays. Weekend je buka. Weekdays pukul 12 lampu park tutup. So kau tahulah gelap dia macam mana kat sana. Okay. Apa jadi dengan angsa tu? Tu dah best dia tu. Bila yalah pancing seorang. Lepas tu that time is malam Jumaat jugalah. I go alone. So bila aku rasa tak sedap lah. Pasal aku dah nampak angsa kan. Dan aku rasa macam ada orang keep staring at me. Tentang orang tu.
Kalian bila aku pusing kat belakang kan clock tower tu. Ada satu kubu putih tu. Sama-sama bulannya, terang bulan ni. Aku toleh ada orang berdiri tegak gini, Dik. Tengok orang kau, tapi mata merah. Oh. Wah, tu abang pemandat tu. Dia kata bunyi angsa is a sign of Pontianak. Itu pemandat tu, mata merah. Jadi dia bukan glow tau, glow. Oh, glow. Dia tinggi apa? About 6 feet, 7 feet lah. 6 feet, 7 feet. Dia just diri tegak gitu tandung kau. Aku pun dah tak sedap begini hati. Segala-gala baca yang aku baca pun doa makan pun aku jalan terus. Okay. Lepas tu aku toleh pukul 5 pagi, ngam-ngam. Aku toleh, aku nampak dia naik lagi. Aku pusing ni. Ada. Dah nasi kangkang ni kau ke bulan sudah. Tak payah buat pelakar. Bang main sembarang je pemadat. Masih boleh puasa tak? Apa ni? Kau dah ke bulan kan? Aku dah hantar kau ke bulan. Tak payah tanya lagi. Naik ke mana? Apa naik ke mana? Naik ke bulan. Dia naik, dia terbang lah, terbang ke atas. Itu dekat Marina lah. Tu kat Marina. Dekat Labrador tu. Oh, itu kau jangan cakap. Itu memang tempat rekol ni lah. Aku main Labrador daripada sebelum park tu siap, sebelum ada jeti tu. Jeti baru ni. Dulu jeti dia, orang panggil jeti mayat je. Maksudnya, bila air pasang, kau nak kena naik. Tapi nak turun daripada bukit. Itu kan? Jeti mayat dekat itu. Kapal. Situ pun ada situ jeti mati dia panggil. Masalah apa, jeti tu bila air pasang, tutup jeti tu. Tu jeti lama, tapi kau nak kena turun daripada bukit tu. Turun vertical break. Vertical tau, turun tangga tu. Syat lah. Tapi dulu lah, sampai sekarang. Aku dengan arwah bapak aku dengan arwah pak long aku. Kau bayangkan 3 orang kita pergi. Pak motor kat atas tu, kat bukit. Kita pun dah barang-barang turun lah. Aku dah lah badan besar. Arwah bapak aku dengan pak long aku dah turun bawah. Mancing. Air dah naik. Sekali, arwah pak long aku sulung kat atas. Kat atas tu kan macam railing dia kan. Nampak ada orang duduk kat railing atas. Tinggi tu tangga at least about 3 tingkat. Tinggi gitu? Aku dah turun macam komando ni. Tu galak kot. Dulu tempat saya sekolah IT Pasir Panjang dekat dengan Labrador Park. Ya. Oh, dah macam tu galak pun galak. 3 tingkat. Bukan hantu yang tinggi. Aku cakap turun tangga tu tinggi. Oh, turun tangga tinggi. Salah, aku salah. Alamak. Maafkan saya. Wrong. Macam tangga tu boleh tinggi gitu? Pasal nak turun ke jeti tu, jeti lama tu. Itu yang Labrador Park tu lah kan? Dulu tak ada yang Labrador Park yang jeti. Yang sekarang ni. Tangga tu. Dia just tangga turun je Cik straight. pun duduk tu tangga dulu lah. Labrador Park tu memang real lah tu tangga nak turun ke jeti tu. Yang best tu lah bila time air pasang kita semua naik. Arwah bapak aku naik dulu, arwah pak long aku naik dulu. Tangga dia lebar gini kan, besar untuk one size person yang masuk. Tangga dia kecil je. Tangga dia kecil je. Aku dengan barang-barang, dengan beg, dengan joran. Arwah bapak aku dengan long aku semua dah naik dulu. So ada orang duduk kat tangga yang atas tu. Kan tangga dia gini turun. Dia duduk kat ledge sini lah. Tak pun. Cek pun Habis Semua dah banyak, semua badan kurus, tak bawa barang. Kau tahu Bastero arwah bapak aku dengan long aku. Dua-dua dah naik atas. Tinggalkan aku jalan lari pergi kat kapak. Dia tinggalkan aku. Aku pelan-pelan masuk, naik tangga tu. Sengit dah bawa barang. Nasib baik dia pandang di other side. Dia kalau pandang sini di side, memang aku tak tahu apa nak cakap. wangi tak dia? Tak ingat bro. Aku tak ingat wangi je. Aku ingat Ada bau badan ke, bau ketiak ke, bau busuk ada? aku cuma bau bunga je lah. Bunga Saya fikir Batu 10 seram. Dulu banyak cerita Itik terbang terbalik. Dari burung apa tu? Tu burung mabuk kot. Tapi itulah kisah-kisah pemancing lah. Aku so far, habis tempat yang aku mancing tu, tempat yang orang mancing betul tak? Especially Sentosa. Aku pernah mancing kat dalam lagoon dia. Aku mancing seorang kat situ ke time maghrib, tak ada apa-apa guys. Tapi dia dengan bapak aku, dengan budak-budak kerja aku, diorang kalau pergi, diorang kena rabak-rabak kat sana. Aku macam macam kau boleh kena apa korang dah buat kat sana? Dia cakap dulu kita pun pergi mancing dengan dia juga kat Labrador. Bukan kat Park Sentosa. Padahal aku, bapak aku dengan long aku kat situ juga kan. Long lain tak ada that time. Tak ada. Aku dengan bapak aku lah. Nampak dia kat diri kat satu jeti tau. Tapi sebelah dia ada orang. Tapi kita pagi-pagi dia tak dengar. Dia buat tak tahu je. Aku tak nampak apa-apa. Gelap sana, gelap malam. Tapi memang ikan dia lemak best-best lah. Tu lagoon apa Siloso Beach tu. Tak nak merasap tu. MBC yang pergi tak ada apa-apa. So far alhamdulillah tak ada apa-apa. Serius talk ni. Kita jalan ke depan. Sambil kita jalan sambil kita berbual.
Okay, I got to go. Anyway, nice to chat. Alright, Rosgul, terima kasih for your time. Nanti DM saya ya. Cik Im pakai saka blok 81 tu pasal takut takkan nak kacau. Tak ada kena mengena lah, aku tak pakai saka lah. Saka East Coast Park ada encounter anything tak? East Coast Park. Di East Coast Park pun dia tahan juga tau. Aku dah pernah kongsi dengan korang lah, aku dulu dekat East Coast Park. Aku kongsi dengan you all. Itulah, korang masih ingat tak yang aku dengan Cik Jam, aku dengan 3 orang lah. 3 member aku dengan Raja Razi, dengan si Zah. Diorang tak jogging malam-malam buta. Ada pergi? Ya, cerita lah. Diorang nak jogging malam-malam buta, nak lari. Sebab diorang semua tengah jaga badan. Aku pun sekali lah. So, that was first night of cerita, first night of Semayang Hantu. Rock kat dalam van lah. First night Semayang Hantu. So kita park dekat lagoon sana. So kita lari dekat seafood restaurant lah. So diorang semua lari laju guys. Lari punya laju, tinggalkan aku seorang kat belakang. Aku memang dah tak boleh lari lah. Sekejap lagi aku patah balik. Aku tengah lari, aku nampak diorang patah balik laju guys, lari. Ni dua-dua lari laju datang kat aku. Cepat betul asal begini. Cepat betul diorang lari. Dah sampai laju pun korang lari. So tak boleh tu, ada potong lah, terjumpa potong lah. Korang biar betul. Cakap serius, cakap pokok sana ujung ada potong kita jumpa sebab kita patah balik. Kau jangan bedek lah. Cakap betul. Jauh tak? Jauh. Naik van. Kita naik van lah. Cakap okey, kita pergi check. Kita pergi check guys. Kita naik van. Kita park dekat satu tempat, kapak berapa dah tak ingat. Dia dah ingat lagi kat mana. Okey. So turun lah. Aku dengan kaki ayam guys. Kaki aku dah sakit. Kita jalan. Dan kita nampak macam pokok-pokok kat tepi tu, tepi pantai tu. Dan kita punya ada track jalan tu kan, kat tepi pokok tu. Habis kita nampak ada benda putih kat sana. Habis cakap, itu apa benda tu kat bawah pokok? Orang cakap, tu. Benda ada kan bro, masih ada kan? Korang biar betul siapa ni, kau tengok betul-betul. Siapa macam benda tu sekali ada apik jogging guys. Ada apik jogging macam tangan kita lah. Dekat dengan pokok tu tau. Kita pun tengah jalan juga lah. Aku tu apik jogging steady je pas sampai tu pokok. Dah cerita kan? Apik tu jogging straight je. Macam tak ada benda. Aku asal ke ni tak ada nampak benda atau dia buat tak tahu. So aku pun kita jalan dekat makin dekat. Bunyi katak kat pokok tu rupanya guni putih lah. Orang simpan daun kering kat dalam tu. Dia stack kan berdiri. Cuy tahu. Apa lagi ni yang masuk ni? Cuy. Begitulah cerita dia. Cuy, tahu. Okey, jadi so far kau pancing anak bini kau selalu ikut. Dia selalu pergi, anak bini dia ikut guys mancing. Lebih lagi kalau kat dekat Labrador. Ada satu pengalaman paling best tu kat Labrador lah dekat toilet ni. Kapak besar, bukan kapak kecil, kapak besar. Aku dengan orang rumah aku biasalah dia nak pergi toilet. Aku bawa teman kan kita berdua. Sampai toilet, aku masuk lelaki ni, wife aku masuk tempat yang handicap. Dia side lah. Pasal nak masuk dalam tempat yang perempuan dia serak, dia takut. So end up dia masuk kat handicap yang sebelah depan. Dalam toilet tu aku dah dengar kat atas, pasal Labrador punya toilet atas zinc tu. Aku dah dengar bunyi macam kais-kais. Tapi aku suspect kelawar lah. So aku tak ingat apa-apa. Pasal wife aku ni ada sikit segan sikit benda-benda ni. So tak nak terpaksa lah. Aku tunggu dia kat luar. Bila aku keluar tu dengan dia, dah cuci tangan semua. On the way keluar, baru nampak keluar toilet tu, aku ternampak kat atas zinc tu dia duduk. Aku dah nampak tu, aku just tarik wife aku. Siapa yang duduk? Kak Pun duduk. Kak Pun duduk. Tapi aku berbual rumah aku dah naik nampak guys. Bulan puasa lah. Kali aku dah nampak, aku terus tarik wife aku. Pasal wife aku ni tak boleh kena sikit gini. Dia ada sikit trauma nanti. So aku pun just tarik. Time aku tengah nak tarik dia tu, benda tu pun nangis. Bunyi dia macam gini. Pondan ke suara? Bukan. Terus wife aku terus "Pa, ni apa ni, Pa?" So aku just tarik wife aku cakap burung lah, jangan tengok belakang, burung. Aku cakap burung. Itu saja. Sampai sekarang tu aku bilang wife aku tu, sampai sekarang wife aku ni kalau nak pergi Labrador ni dia ada sikit berat sikit. Bulan puasa pun dia masih ada. Itu orang jaga punya. Itu piara punya. Itu pengalaman teruk dia kat sana. Dia Habis yang kat Labrador, yang kat tower dia tu, yang sebelah kanan, sebelah kiri yang nak masuk Harbourfront tu kan, muara tu, kan ada tower situ. Situ. Aku tengah mancing seorang-seorang, 2 pagi, 3 pagi. Aku toleh alih-alih ada pos kat tepi. Aku try beranikan diri tu, ambil handphone, rekod lah video, ambil gambar. Jadi blur lah. Dia tak mau masuk lah.
Gambar macam TC je. Apa TC? TC tu apa? Itulah kadang pemancing-pemancing ni. Kadang kita nak yang tu, yang Pak Long aku dia jumpa tu hantu laut. Laut. Tu dia tengah mancing. Dia captain. Dia tengah mancing guys. Hantu laut tu keluar daripada laut tu dengan mata dia colour merah. Mata tu real lah. Padahal sebelah dia mancing tu ada budak-budak kotai tau tengah mandi kat situ. Malam-malam tau. Benda tu tak kacau orang, kacau Pak Long aku yang tengah mancing ni. Dia datang, dia makin dekat. Habis diorang pun gulung lah, dah nampak diorang gulung. Dia gulung semua, diorang jalan benda tu masuk balik dalam air. Tapi diorang Pak Long tu semua degil lah. Tapi bila dia dah nampak, dia baling lagi. Benda tu datang balik je. Terus macam tak boleh lah, dia betul-betul kacau lah. Tu diorang bungkus diorang balik lah. Itu part of it lah. Salam juga. Macam kat tempat ni yang tuas yang SBC lama, ingat tak? Waalaikumsalam. Kayum. Tuas SBC lama. Saya stuck in here kat mana? Kau stuck kat mana? I'm stuck in here. Laut banyak orang buang barang. Tu Changi lah. Buang abu. Kapak 6. Tengah-tengah laut. Alamak. Ni abang nama Sipa. Nama siapa? Nama dia Azmax. 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 Dia pengalaman dia sebagai seorang security. Dan mana ada orang buang diri banyak. Kan Kapten Laut dah masuk. Kapten Laut dah masuk dah. Itulah salah satu pengalaman dia memancing lah. Tapi macam aku cakap, dia kalau memancing memang tak ingat dunia punya. Dia kalau satu kali pergi, mangsa tak balik, dia tak mancing satu hari punya. Salah. Dia kalau mancing tak satu hari punya. Pagi ni hari, besok pun balik. Tak ada kira punya. Sebab tu kalau dia pergi mancing, satu barang kat rumah tu dia boleh bawa. Kalau dia kapten, saya Planet. Jual kapten bagi ke apa je. Itulah dia pemancing yang tegar lah. Barang dia orang 14 kaki 16 kaki punya barang lah. Dia tak ada yang murah-murah, dia tak ada yang yang kecil punya. Murah-murah lah, semua macam ayam. Satu kali baling kira sampai 5-6 joran lah dia pakai. Aku pakai 2-3 dia aku dah malas. Itulah cara dia memancing. So dia kecap ayam. Kita tak ada main Ziplex lah, Century lah, kita tak ada. Stella tak ada. Kita semua tak ayam ni. Ya, menu menang tadi, betul. Okey, itulah tadi cerita-cerita dia dari Azmax, pengalaman dia seorang security, experience dia menjadi security. Dan kalau apa yang dia dah bercerita tadi itu semua, itu atas dasar pengalaman dia tersendiri. Ya betul, tapi dekat laut MPA yang menang. Jadi dekat Bukit Batok, betul. Jadi itu kapak, yes you are right, I am wrong. Jadi kalau korang nak tahu more about security punya line, punya cara, the best korang masuk korang punya personal page, dia punya website, lagi better. Waalaikumsalam Syasha, salam Ramadan. Salam. Jadi tapi kalau korang nak tahu sedikit sebanyak detail macam mana nak bekerja sebagai security, boleh kau masuk ke Azmax punya page, TikTok dia Azmax, dan juga apa yang ada dia Sunshine kat dalam, Rose tadi, Teratak ini, Tanjak tadi. These are all abang-abang security, akak-akak security yang dah season lah. Diorang dah lama punya. So yang kaki pancing dekat laut, pakai life jacket dan dapatkan permit memancing. Jadi korang boleh bertanya lah macam mana nak ambil course dia semua. You can ask him lah. Kalau nak lebih lanjut, kalau nak yang secure, pergi NTUC punya. NTUC one of this under government punya kan. And they have a orang kata allowance system lah. Pasal you take the course, government will pay you for you taking the course. Terima kasih lah atas korang punya soalan-soalan tadi, yang bertanya, yang ada kongsi-kongsi pengalaman diorang sebagai security. Wah, banyak yang kongsi tadi. Alhamdulillah, tak sangka dapat juga tukar pendapat.
So itulah untuk hari ni punya segmen. Terima kasih kepada Bro Azmax yang sudi menerima pelamaranku untuk ke explore makan normal. Masuk lagi kau punya tu page. Kau punya page lagi, jadi orang boleh tahulah. Korang boleh tahu nak tanya lebih lanjut tentang security punya ni, kau boleh tanya dia. Waalaikumsalam. Banyak benefit, banyak ya, terima kasih, alhamdulillah. Tu Azmax, itulah page dia. Kalau kau nak tahu more tentang security lain, boleh tanya-tanya dengan dia, message dia, tak ada salah. Sahur dia baru habis. Kita baru habis explore makan normal edisi sahur lah. So jadi banyak jugalah pengalaman kita tahu tentang security ni ya. Macam aku cakap, memang now lagi better lah, much more better than last time jadi security lah. Kira kerja security sekarang pun kira boleh secure juga gaji stable lah, gaji pun kasar. But make sure do your research lah, cari yang proper company. Cak ayam ni company janganlah kalau boleh. Yang tak pernah dengar punya nama semua janganlah. Dapat yang establish better lah. Dapat establish, jadi tak kena prank ni semualah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua. Esok aku rasa jumpa ni lah. Yang bertugas. Asal semua intercom masuk? Lantar Singsong. Dia ni abang sok khabar kat Bukit Batok Selantah. Hai, kemari kat sana, kat sini. Asal intercom? Intercom kena masuk. Kena intercom. Kena intercom masuk. Oh. Terima kasih. Siapa ni? Yang hantar. Nizam. Terima kasih Nizam for the gift. Terima kasih. Sempok lagi. Kelantan hadir bang. Wah, dari Kelantan Wah, nyari banyak ni lah Dari Malaysia, dari Indonesia. Wah. Banyak juga lah nyari. Lambatlah Nizam masuk. Abang gembira abang. Abang ni macam muka pelakon lah dia. Dia pelakon kan? Tahu. Lah, aku rasa dia pelakon lah dulu. Okey. Ada mak Kelantan lah. Ada orang Kelantan lah. Itulah dia untuk hari ni. Kita nak tutup lah ni. Alamak, ni Nizam kasih lagi. Alamak, terima kasih Nizam. Terima kasih brother. Telefon lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Gerak lu bang. Papa Roger. Alright. Thank you so much. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada anda semua. Selamat bersahur. Dan kita insyaAllah malam ni aku akan ke Sengkang. Dengar aku punya reply. Ke Sengkang. Kita akan bertemu ramah dengan dua akak di sana. Di Sengkang. Nantikan malam ni. Okay. Good night. Selamat malam untuk semua. Bye bye.